Dah saya kerja dan saya simpan untuk saya hidup. Mereka tahu. Lepas tu saya berubat ke hospital dan sembuh. Dan dia kata, saya hutang dia 10,000. Dia nak tuntut dia itu sampai saya mati. Mereka dah lah orang susah. Awak masih nak tipu duit mereka? Awak tak rasa bersalah ke? Tipu? Masa mereka berlutut merayu. Masuk buku. Bukan macam hari ini. Kalau nak cakap pasal bersalah, memang saya ada rasa. Tapi pada diri saya sendiri. Lukas, pulangkan duit titip peluh makcik. Itulah simpanan terakhir makcik. Kamu tak boleh tak tahu malu macam ni. Saya tak tahu malu. Defendant, kawal emosi kamu tu. Ya, saya tak tahu malu. Tak tahu malu sampai tak nampak perangai sebenar korang. Hati busuk korang. Makcik, dulu makcik berlutut kat klinik. Merayu-rayu minta ubat kat saya. Dengan muka tak tahu malu. Dan kau, Vincent, kau kanser limfa tahap akhir. Kau berubat kat hospital je. Setahu akulah, dalam perubatan, kanser limfa tahap akhir dah tak boleh sembuh kan? Tanpa aku, kau boleh hidup hingga hari ni ke? Kau ni... Korang ni kenapa, ha? Saya selamatkan nyawa awak semua. Kenapa awak buat saya macam ni? Semua ni tak adil pada saya. Memang, kanser tahap akhir tak boleh sembuh dengan perubatan barat. Tapi ini juga tak dapat buktikan yang awak dah sembuhkan dia. Mungkin dia berjaya lawan penyakit tu dengan imuniti dia. Tengah tak tahu. Sebab immunity. Mati-mati sebab dia. Senyap. Ini dia, keputusan mahkamah. Defendant Lucas Lee buat perubatan haram, tanpa lesen selama 10 tahun. Beri kesan buruk, dapat keuntungan haram yang banyak. Dia dihukum penjara selama 20 tahun. 20 tahun. Akhirnya. Tak payah bayar hutang. Bagus tu. Dia ada berikut dalam penjara. Defendant Lucas Lee, adakah kamu nak buat rayuan? Ini tak adil. Ini tak adil. Saya nak buat rayuan. 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 Lepaskan saya. Saya nak buat rayuan. Mahkamah berehat. Saya nak buat rayuan. Ini memang tak adil. Ini tak adil. Bagus! Yang Arif buat keputusan tepat. Lelaki tak guna macam dia tu patut masuk penjara sampai mati. Hei Lucas, masih nak berlagak ke? Kalau berani berlagak lagi. Aku memang nak gelak kat kau, tahu tak? Hey, Grace! Kenapa Grace? Hey, Grace! Kenapa ni? Jangan buat saya takut! Grace! Bangun! Grace! Apa dah jadi kat isteri saya, Lucas? Saya dah cakap dengan korang berdua. Dia pernah kena stroke. Tak boleh emosi sangat. Dr. Lucas, kamu datanglah sini cepat. Tolong selamatkan dia cepat. Siapalah saya ni? Saya cuma doktor kampung yang tak ada lesen. Jangan cakap macam tu. Dulu kamu guna acupuncture dan dia terus sedar. Tadi cakap lain. Ha? Awak kata aku puncher tak berkesan. Semua rawatan dari hospital. Tolong Lucas. Janganlah macam tu. Selamatkan makcik kamu ni. Tolong. Jangan haraplah. Hei, janganlah cakap Dah, macam pakcik. Jangan panggil dia. Doktor kami ada kat sini. Biar dia rawat. Oh, tolong Profesor Samun. Tolong selamatkan isteri saya ni. Ya. Jangan risau. Saya ada. Saya akan selamatkan isteri awak ni. Oh, Grace. Grace. Oh, Grace. Yang Arif, pesakit pengsan. Kena hantar ke hospital sekarang. Ya, betul tu. Ya. Baiklah. Oh, Grace.
Tak ada gunanya. Hanya saya boleh rawat dia. Lucas! Kau ingat kau siapa? Ha? Kau ingat kau doktor hebat? Hospital kami banyak peralatan dan ramai pakar. Tapi masih tak standing dengan kau. Kalau tak percaya, suka hati kau.